Sisi gelap kisah legenda manusia paling gagah dalam sejarah Melayu, Badang. Cerita Badang ni tercatat dalam sejarah Melayu dan ia bermula bukan sebagai seorang pahlawan tapi sebagai seorang hamba. Badang ni kerja dia menebas hutan dari pagi sampai petang. Badan dia kecil, dia paling lemah antara semua pekerja dan upah dia cuma segenggam beras sehari. Disebabkan dia ni tak cukup makan, dia pun pasang lukah kat sungai. Tapi setiap pagi bila dia pergi tengok, ikan tak ada. Yang tinggal cuma tulang dengan sisik. So, satu malam ni dia senyap-senyap sorok dalam semak nak tengok siapa pencurinya. Dan apa yang dia nampak tu memang buat bulu roma naik. Dalam catatan sejarah, jin tu digambarkan bermata merah macam api, rambut kusut masai, janggut labuh sampai ke pusat dan tangan dia memegang sebilah pisau tanpa hulu. Badang terus tekam. Dia cekak hantu tu. Hantu tu merayu minta untuk jangan dibunuh dan janji nak tunaikan apa saja permintaan Badang. By the way, part ni lah yang ramai orang terlepas pandang. Badang tak terus jawab. Dia fikir dulu, kalau dia minta harta, harta tu jatuh kat tuan dia juga. Kalau dia minta ilmu halimunan, dia tetap akan mati juga. Jadi, dia minta satu benda je, iaitu kekuatan. Spesifik pula tu, dia minta kuasa sampai boleh cabut pokok sebesar 1-2 depah dengan sebelah tangan. Jin tu setuju. Tapi ada syarat, Badang kena telan dia. Dan nak dijadikan cerita, si Badang ni pun telan habis. Tapi sepanjang dia telan tu, tangan dia tak lepas. Dia cengkam janggut hantu tu sampai habis sebab dia tak percaya benda tu takkan tipu dia. Dan lepas daripada tu, dia betul-betul dapatkan kuasa apa yang dia nak tu. Dia patahkan pokok besar